Korang kalau nak bawa anak rasa pengalaman go-kart, ini dia. Anak 4 tahun pun boleh main. Jom aku tunjuk korang kat mana. Aku berada dekat LYL Electric Mini Karting Circuit ni, yang terletak bersebelahan betul-betul dengan Monkey Splash Zone tu. Harga tiket dia RM25 untuk satu session. Kalau 3 session, RM55. Mula-mula tu aku ingatkan anak 4 tahun ni kena naik dengan mak ayah. Rupanya boleh weh, asalkan dia tahu nak kontrol. Jadi bila bermula ni aku nampak anak aku yang 9 tahun dan 4 tahun tu pun, wah, seronok betul main. Kau tengok tu yang pakai topi oren tu, tu lah anak aku tu. Jadi yang ni memang anak-anak seronok lah, sebab diorang boleh kontrol sendiri nak main mini karting ni. Dia tak adalah selaju go-kart. Korang tengok mamat tu, dia boleh je santai. Orang kata laju sikit, dia macam bawa kereta pergi pasar. Dekat sini juga ada tempat makan di bahagian atas. So dari atas korang boleh nampak anak-anak sedang bermain dekat sini. Dia punya santai tu aku tak boleh bincang lah. Memang dia bawa kereta tu macam nak pergi pasar. Lepas tu dia boleh berhenti pula, orang kata teruskan. Itu dia. Tapi memang senang kontrol lah. Kalau untuk anak-anak, dia orang pun seronok. Kita pun boleh tengok daripada atas ni. So kalau nak bawa anak bermain ni kat mana, boleh datang ke Monkey Canopy yang terletak di Sungai Long Ceras ni. Macam-macam aktiviti termasuk mini karting ni. Tu dia nak langgar kakak dia pula dah.